Gaharu selalu kita sering dengar buat bakar wangi-wangian. Ramai orang confuse. Ni nak sebut pokok gaharu ke kayu gaharu? Yang lebih tepat sebenarnya kayu gaharu yang dihasilkan oleh pokok karas akibat daripada serangan bakteria ataupun kita kata serangan fungus. Kalau di hutan, dia akan dirosakkan oleh binatang yang mana dia cakar menyebabkan pokok ni cedera, dia akan hasilkan dama beraroma ni. Kita panggil resin beraroma ni, kita panggil gaharu lah. Jadi untuk moden, pokok yang kita tanam ni, pokok karas tadi, kita akan cucuk inokulen dan kita biarkan 2 tahun. Selepas kita biarkan 2 tahun, akan terhasil lah kayu gaharu. Ada berapa banyak spesies? Lebih kurang ada 23 spesies. Pokok ni adalah pokok krasna. Ada nama pokok malakensis, ada pokok nama hirta, ada pokok nama subintegra, ada banyak lagi spesies. Daripada kayu gaharu, kita potong jadi chip. Yang ni yang biasanya orang Arab akan buat bakar. Dia akan buat untuk bakar-bakar wangian. Tetapi kami akan ambil, jadikan dia serbuk supaya kita boleh rebus dia. Kita akan buat air minuman gaharu. Gaharu ni orang Melayu sebut, tapi dia ada nama-nama lain yang kita juga dikenali sebagai agarwood ataupun kita sebut eaglewood. Dalam Bible dia sebut aloeswood, benda yang sama. Dan dalam kitab perubatan Cina dia sebut chen xiang. Kalau Jepun sebut jinko. So, nama berbeza-beza tetapi ia adalah gaharu.